Podcast ini ditajakan khas oleh ejen hartanah tim Mirza Fai, pemenang pelbagai anugerah Pegasus dalam industri hartanah. Jual, beli atau upgrade rumah HDB atau kondo, WhatsApp Mirza di 83832145 atau hubungi Fai di 8338555. Tim Mirza Fai, jalan sama naik, cari rumah idaman, janji tak pernah lari. Dari kunci sampai mimpi jadi, percaya kami, Tim Mirza Fai berdiri. Tak kira HDB, kondo atau landed, dengan kami semua urusan jadi mudah. Impian keluarga kini tercapai, pilihan utama Tim Mirza Fai. Ribhai Show, Ribhai Show, Ribhai Show. Tak kemain selindung, kontroversi panas terus kita bedung. Cakap lepas cerita memang raw, inilah suara The Ribhai Show. Apa kau fikir kita soal balik? Topik hangat berani tarik, tak kisah siapa semua kita tanya. Truth or dare kami buka minda. Ribhai suara, rakyat bersuara, gelak debat kisah semua terbuka. Sedia ada papi, sedia ada flow. Selamat datang ke The Ribhai Show. Selamat datang, selamat kembali ke The Ribhai Show. Apa khabar semua? Hai, kabar baik. Kita berkumandang lagi di YouTube dan Spotify dengan 227 subscribers. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tabarakallah minkum. Makin sikit makin apa, minggu Makin berminggu. sikit, Terkejut aku. Rezeki. Mungkin episod ni akan fly. Ya, insyaAllah. Biar lambat asal selamat. Ya, sikit-sikit jadi bukit. Ya, kita bersama tetamu yang actually diundang minggu lepas, tapi unfortunately Malang tidak berbau. ya, tidak Bau dia berbau. memang busuk. Kita bersama rockstar tanah air kami, Ya. di mana dia ada EP yang dorang release adalah nama Long Live Rock and Roll. Ya. Dengan gaya mereka kalau tahu dorang ikut rock and roll zaman dulu. Ya. Sementara itu kita harap korang boleh faham ya, rezeki kita ni tengah pekik-pekik kat belakang, tapi raw. Dorang mengatakan dorang suka podcast macam bunyi macam gini pasal raw. Ya, macam dekat Night Safari. Ya betul. Tiba-tiba ada bunyi kucing mengiau. Ya. Siapa bersama kami, Safaras? Okey, mereka adalah kumpulan rock and roll. Ya. Okey. Shall we just skip the introduction? Boleh juga. Alright, let's welcome the Pinholes. Kita bersama Pinholes, di mana rock and roll band yang amat terhormat di tanah air kami ya. Termasyur aku. Termasyur. Terima kasih. Terima kasih. Termasuk tak apa, jangan termasuk. Masna kata. Masna kata. Termasuk, jangan termasuk. Tapi ini adalah keluaran daripada termasik. Wow. Wah. One way kepada semua. Jangan. Kita bersama Pinholes hari ini. Apa khabar kepada dorang? Alhamdulillah baik. Baik Korang baik orang-orangnya? Baik. Dan mereka tengok pada pakaian dorang punya style dengan paras rupa dorang lah. Orang super is like macam ada dia punya old school touch. Iya. Okay, so aku just nak tanya, not just tanya, adakah korang digelar sebagai The Brown Beatles? Sebenarnya yang buat nama tu saya lah. Okay. Jadi saya suka main-main. Jadi Main-main Ami memang macam itu orangnya. Tak kurang, tak sweet kan. Yalah. Tapi sebenarnya ni dasarkan yalah happy-happy lah main-main. Sebenarnya betul. dulu sebelum saya panggil kita orang The Brown Beatles, kita ada The People's Band. Wow. Oh, bukan The People's Party Bukan. Bukan. Kita hanya berarah yang satu saja. Pasal kalau Abang Fahmi tak pakai jaket tadi, letak logo peti dah sama. Putih dengan putih. Dia nak tukar, dia nak letak pokok. Jangan cakap petir. Puaka pun boleh. Oh, puaka bang. Tapi bang, abang People's Party atau WP? Apa rasa-rasa kurang. Tak boleh lah macam gitu. First class baik, second class pun baik boy. Okay.
Sebelum kita lanjutkan kita punya episod dengan orang. Ya. Okay, boleh tak korang introduce yourself? Each one of you. Boleh silakan. Nama saya ialah siapa nama saya? Mimi. Oh bukan. Oh, Mimi. Itu Nama saya Mimi Putu Fly. Cherry daripada kumpulan Masdo. Wow. Wow. Jangan bang. Wow. Nak kontroversi habis. Ya. Kalau tak nak tutup channel. Wow. Tembakan yang amat pantas Bang, ya. bang. Adakah itu satu cabaran untuk kita? Wow. Ya, baik. Lagi? Okay, so kita ada Saya dah siapa? selesai. Saya Didi. Okay. Didi Hatfield. Cik. Oh wow, Oh, dia man. macam-macam. Wrestler. Yang ini jangan bedek Cakap betul-betul bang. Cakap betul-betul, Dia tak tahu bedik. Mic jauh, mic jauh. Oh, Orang Melayu tak tahu bedik. Jangan Bang, mic bohong. jauh, mic jauh bang. Berbual mic. Orang tak tahu bedik. Betul-betul. Sebab from where he's from, kau tak cakap bedek. Betul. Kau jangan tipu, jangan bohong. Ya. Saya tak tipu, saya tak bohong. Saya Yusri KRU. Alright. Jangan ketinggalan. Alright bang. Bang, kat Lisa okey kan? Frankie. Frankie. Nampak. Dia punya plot twist macam-macam memang Ya, kalau dah wrestler, darah wrestler. Oh, aku kan nak cakap Frankie Fu. Aku terfikir kat Frankie Fu macam pernah aku dengar. Kau juga kan bang? Adakah Frankie shortcut untuk Frankenstein? Mungkin juga. Bukan. Okay. Dia kepada Frankie P. Oh Frankie P. P untuk apa bang? Pi pusat. P petir. Oh petir. Oh abang pun Dia sambung. Betul. Nampak. Nampak, dia masih petir. Ya bang. Kak Lisa okey? Alhamdulillah, okey. Masih sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki nombor 3. Wow. Anak. Oh yelah. bukan isteri. Ya. Baru balik Malaysia ke? Ya betul. Boleh rahsia mana ya. saya punya vodka tadi. Oh Astagfirullahaladzim. Simpan dalam fridge. Simpan dalam fridge, Kasih Kasih you. Kasih dia yang Nanti kita share ramai-ramai. Nanti kita share. Okey bang, lain kali bila abang balik kampung Russia, kita salam kat Putin bang. Boleh. Nak puting pun boleh. Sebelum kita lanjutkan kita Aku nak cakap. okey boleh bang. Kau nak yang pink ke yang nak brown? Wah boy. Saya Jahat. kalau boleh Nakal. Kau nak beristeri saya tak nak apa-apa lah. Teringat pula. Takut. Takut. Saya tak takut. Segan. Segan. Saya cuma nak diamkan diri saja. Ya. Isteri yang tak Bagus takut lah. awak. Betul. Kat rumah dictatorship. Abang Bagus. kena faham. Ya. Saya risau ya bang Bagus. Ya, sebelum kita lanjut kita nak minta maaf kepada Pinholes di mana video yang kami rakamkan dengan anda last minggu lepas. Oh, itu semua perkara kecil untuk kita. I'm so sorry. Kita kena maju ke hadapan, pandai cari pelajaran. Ya, om boy. Betul punya PAP punya speech lah. Siapa kata? Itu lagu tak tu? Itu Memang lagu Jangan nak Sama maju ke hadapan. Oh alamak. pandai Chemistry ada cari perempuan. Biasa tu bro. Wow. Kita bersama Pinholes lagi. Diorang sudah introduce mereka di sendiri ya. They have introduced themselves. Amat tersentuh, Teruja hati. teruja. Diorang dapat datang sebagai satu band hari ini. Ya, Kita dapat sebab- interview diorang satu band Minggu lepas bila kita recording bersama dorang, Ya. cuma ada 2. Yang kiri dan sebelah dia. Yang kiri dah. Yang kiri yang sebelah dia. Yang kiri dan sebelah kiri dia. Oh, sebelah kiri. Sebelah kiri dia. Tapi mungkin rezeki kita pada hari ni kita dapat the whole band together. Alhamdulillah. Kau tahu dia main tu, dude, we're gonna make the whole band together. Tak kelakar tak sampai. Okay. That wasn't a joke. That wasn't a That was a joke. joke That was what was inside said. lah. Tak tahu abang Okay. inside ke outside of the box saya pun tak pasti. Center lah. Ya. Center of the Center box. tak Center of the box. Center. Okay, mari kita teruskan. Alright, barai doh. Barai. Barado. Ya tu. Ya tu. Mak tersenok kat aku. Minta vokal. Bang, kita baru nak masuk ni bang. Jangan tak malu. Takut. Kau borak apa sial? Relax sabar. Relax. Bear? Brother. Relax. Brother. Brother. Okay. Desas mari. desus mengatakan The Pinholes meniru Masdo. Adakah itu betul atau tidak? Bar ada 2 mic tau.
Betul lah. Betul, Aku cakap betul lah. Aku dah tak boleh cakap apa-apa. Wah, betul lah betul. Oh betul. Siapa yang cakap tu? Siapa cakap? Apa yang naughty? Oh, siapa saya naughty? Korang dah kenapa? Biol ke bongok? Tapi kalau But anyway, sebenarnya memang betul lah. Oh memang betul ya bang. Yelah, kalau korang pergi sekolah pun, yang meniru tu lagi pandai daripada yang tak meniru. Oi. So korang tahulah. Nampak. Siapa cakap? Yusri. Yusri Aryu lah. Yusri Aryu. Betul lah. Ada apa-apa nak ulaskan Abang Happy? Tak ada. Tak ada bang. Setuju betul. Setuju Okay. Nampak. Bagus dia punya answer yang dia. Short and sweet lah. Yes. Kita dapat ulasan dari The Pinholes that dorang meniru lah Mas Do ya. Kita meniru Mas Do. Ya meniru. Oh wow. Saya nampak Abang menjari bang menjari. Tak, tapi sebenarnya memang lah kita meniru juga. Okey. Masih lah. Untuk siapa-siapa yang cakap kita tiru tu korang betul. Korang betul Memang korang punya kira-kira sebagai matematik tu memang betul sekali. Matematik A1 bang dulu. Bukan cakap A1, ini dah AX1. Mana tapi tak apalah. Betul. Kita maafkan. Memaafkan Tapi boleh tak kita dapat ulasan yang penuh tentang Ulasan yang penuh dah habis dah. Dah habis bang. Tapi yalah, diorang pun kawan-kawan kita sebenarnya. Oh, Members ya, geng-geng kat KL tu. Siapa Mas Do? Ya. Siapa nama dia orang? Ali, Mawi, Putu Ceri. Ya, ni Didi. Ini Didi. Ya biasa juga. Macho man. Banyak sangat tengok wrestling ni. Yelah, diorang memang member kita. Jadi kita sebenarnya memang suka main muzik macam ni lah. Jadi memang kita orang punya cara memang macam ni. Sebelum wujudnya kumpulan Masdo dan selepas mewujudnya kumpulan Masdo, kita tetap macam ni. Apa pandangan abang tentang orang asyik cakap Pinholes ni meniru Masdo dari head to toe lagi dengan muzik sekali? Saya rasa the truth will be out lah. Jadi saya rasa kita pakai baju seragam ke tidak ke, memang kita dah cool, memang cool je lah. Tak kisah seragam ke tidak. Swag lah bang. Slay. Seleh meleleh Orang cakap tu kalau dah cantik, pakai apa pun cantik. Kalau dah macho, pakai apa pun macho. Kata perangsang dari Yusri Aryu lah. Kalau yang exaggerate tu, tahu-tahulah siapa try hard, siapa tak try hard. Panas. Sensasi. Panas. Memang panas lah. Pakai baju bulu-bulu pun. Naikkan aircon lah. Bang, kalau naikkan aircon dia makin panas. Oh ya betul, turunkan aircon lah. Itulah dulu pergi science class tak belajar betul-betul. Itu sebab pergi main-main pula. Kalau tidak dia saintis. Betul. Ting ting ting. Okay, adakah soalan untuk ada Pinholes, Safraz? Sila siapa? Okay, aku punya soalan very simple, very basic. Betul tak betul? Betul. Satu atau dua? Satu. Dua, bagus. Okay. Dua je. Macam mana The Pinholes mula terbentuk? Ini Fahmi lah. I see man. Bentuk tu tidak lah. Tapi yalah, sebenarnya cerita dia panjang. Okay. pendek Pendek dah habis. Betul. Okay. Dia kena dapat tau bang. Yang ni dia kena dapat tau. Tak apalah. Kadang-kadang kena ya. Haruslah bang Sebab kalau kita kena, kita okay, kita cool, Kita cool. kita santai bro. Kita mesti swag. Kalau kita santai, maknanya kita geng. Baru member. Kalau kita take it too hard, baik tak payah buat podcast. Jangan cakap tak payah buat podcast je, tak payah ada orang pun. But anyway, korang cool lah. But anyway, okay, saya nak cakap balik. The Pinholes ditubuhkan pada 2002. Betul. Tapi sebelum tu sebenarnya atas nama The Pinholes is 2002. Tapi sebenarnya sebelum tu, sebelum jadinya The Pinholes, nama kumpulan tu ialah nama Pinhole Show. Bukan ada The pun. Pinhole Show. Pinhole Show. Jadi Pinhole Show tu sebenarnya Show tu kan in Chinese tu Cantik. Ciobu lah. Ciobu. Jadi untuk kita is, sebenarnya yang saya nak cakap ni, Pinhole tu pada saya tu waktu tu sebenarnya is peephole. Oh, peephole. Peephole kan. Pigeonhole lah. Tapi sebenarnya macam itulah dalam sama lingkungan macam itu. Tapi sebabnya pun saya tengok belakang ada Chio tu. Jadi saya suka juga dengan karakter-karakter Pinocchio. Okay. Daripada Disney lah.
Okay, Jadi saya gunakan waktu band competition kat ITE tu, saya gunakan nama Pinhole Chio. Sebab yalah. Jadi daripada band, kenapa saya masih gunakan, sebab kita menang. Wow. Kita menang band competition tu pada tahun 2002 lah. 2001 sorry. 2001. 2001. Jadi waktu lepas tu saya rasa macam nama Pinhole tu ataupun Pinhole Chio tu agak Lagi ngam agaknya macam ada charm sikit lah untuk saya. Lucky charm. Ada macam bertuah untuk saya. Jadi membawa saya tua, ya. gunakan Membawa tuah. Sorry. Membawa tua. membawa Sabar. yang mana? Tak ada apa-apa. Tak ada. Kita ulaskan. Nasib baik dia membawa tuah bukan jebat. But anyway, apa tadi kita cakap? Pinocchio bang. Lucky Charm. Lucky Charm. Ya, Macam dia ais ke kira macam ada hot? tuah lah. Ada tua. Tua punya tua. Dah tua membodoh. Jangan, tak baik. Dah tua pun bodoh. Tua apa bodoh? P. Ramli kata Ramli begitu. Okey bang, soalan seterusnya. Teruskan. Dah habis. Desas-desus mengatakan Abang Fahmi ni minat Amoy. Adakah itu betul atau tidak? Amoy itu apa? Amoy tak tahu. Bang, Abang Yusri KRU boleh tak bilang apa tu Silakan. Amoy? Amoy kau cakap apa? Amoy. Amoy cantik saya tahu. Amoy tu apa? Amoy tu perempuan Amoy. Cina. Oh Amoy. Saya Ni sebenarnya untuk jawab untuk Fahmi ke saya kena jawab? saya kan macam man. Oh, abang macam man ni. Fahmi siapa? Okey, desas-desus mengatakan Macho Man ni suka Amoy. Dengan itu tu pasal dia menamakan Pinhole Chio. Adakah itu betul atau tidak? Sebenarnya betul juga. Oh, betul juga bang. Tapi biar Amoy itu asli. Asli bang. Yang asli. Kalau yang tak asli memang saya tak nak. Triple A grade bagus bang this time. Hentam sajalah. First class baik, second class pun baik. Jadi untuk saya sebenarnya Amoy tu tak adalah. Untuk saya apa-apa pun jadi juga. Yang pentingnya asli. Amboi. Sabar, saya nak tanya soalan Amboi, kepada silakan. Abang Yusri ya. Yusri. Desas-desus mengatakan Desas. Abang ada kena-mengena dengan Yusri KRU. Adakah abang adik-beradik Yusri KRU? Adakah itu betul atau tidak? Ni kau cakap betul lagi cancel bang Alhamdulillah kenyataan dan desas-desus itu sememangnya betul. Amboi. Kerana saya adalah saudara se-Islam Yusri. Dan nama dia sebenarnya Yusran. Yuran Saya yuran sekolah. Yuran. Kalau dulu yang dia punya fan club dia bayar yuran kat saya. Wow. Desas-desus mengatakan juga abang ni bukan Singaporean. Adakah itu betul atau tidak? Mongolian kan? Saya itu juga betul. Wow. Yang sebenarnya dia Russian. Saya Russian. Tapi kat mana-mana tempat dia memang tak ada. Dia memang sebenarnya undefined. Kira stateless lah bang. Stateless. Stateless tu tak lah. Masih ada state. Tapi nak well ke medium well? Saya nak well done. Well done. Dah. You on your bill ke I on your bill? I state mine. Okay, go. Okay, kita pun nak lanjutkan soalan ni. Silakan. Kita dapat ulasan di mana abang ni bukan dari Singapura. Adakah itu betul atau tidak? Betul. Tapi abang ni dari mana? Saya aslinya dari KL Loko. Wow, Kuala Loko. Yo. Bandar yang penuh dengan lumpur satu ketika dulu. And saya originally daripada Kampung Baru KL. Wow. Malaysia. Orang Strong doh. Ya doh. Barai doh. Kau borak apa siap? Ada soalan untuk Abang Yusri KRU kami? Ada. Boleh. Silakan. Bagaimana boleh terjebak diri dengan Pinholes? Actually at that time saya memang dah ada band. Tapi at the same time saya
Macam tak ada band. Okay. Oh, kira tak fungsi lah bang. Itu cerita daripada dia Kita tak cakap apa-apa bang. Kita belakang Adu kan busy kan. Ya, dulu. busy. And then waktu tu pun diorang semua dah kahwin, busy dengan anak-anak masing-masing. Yalah. Jadi bila Fahmi nak cari drama waktu tu, saya pun macam, oh, aku ada bakat as a drama ni. Oi. Pergilah try audition. Tapi tak pas. Awal-awal Didi angkat bendera merah. Red flag. Fahmi angkat bendera kuning. Dia suruh jangan pecut, relax dulu. Nasib baik abang tak angkat bendera putih slender. Dah tak payah. Saya surrender. Kalau dia dah angkat bendera putih, tak adalah dia duduk kat sini. Tak ada lah Yusri kat sini. Mungkin Edri. Maybe kita tak pasti Tak pasti. Boleh tak kita confirm abang punya umur? Saya 23 tahun. Wow. Okay. Bernas. Okay, Abang Yusri pula. Yusri, aku nak tanya sikit ni. Okay, sebelum audition untuk The Pinholes kan, adakah kau boleh tak aku berbual aku kau? Boleh. Okay. Tak ada. Okay, boleh bila sebelum kau pergi audition, were you kau fan diorang ke tak? Yes. Okay. Sebab Mana pertama ni? Yes. Tuang api Tuang api dah mandi vodka apa sebelum datang. Amboi. Ini susah tau mak bapak tengok leceh. Buaka ke buaka? Yeah, betul. Saya one of the fan Pinhole. And then sebab saya pun dengar many kind of music, indie, underground. So macam Singaporean, Force Vomit, The Pinhole at that time. And then ada juga dengar Warm Rod and all that lah. And then ada juga kawan-kawan, kenalan-kenalan yang orang Singapore, which is waktu tu pun saya aktif dalam hardcore punya scene di Malaysia. So tak salah kan, hardcore dengar lagu 60s, 70s kan. So yeah, it is what it is lah. Bila dah tertulis tu, alhamdulillah kita just buat yang terbaik lah. Desas-desus mengatakan Abang Yusri ni suka genre hardcore dengan BDSM. Adakah itu betul atau tidak? BDSM saya tak tahu. Saya tahu BSKL. BDSM dia baca doa sebelum makan. Abang fikir apa bang? Abang fikir apa? Abang fikir Saya apa bang? Aku fikir ni Bedok South Mall je. Oh ya, Saya pun fikir mall. Mall Betul. Abang Fahmi tengah jam ni. Bukan masalah apa. Teringat apa yang tadi orang makan tadi. Kasihan. Tak makan. Oh, diorang belum makan bang? Apa? Tu lah tadi cakap ada apa? Kenduri ke tidak? Kenduri ke tidak? Adakah dia balas mesej itu atau tidak bang? Dia balas. Wah. Itulah yang seram dia bang. Dia balas. Bila tak balas dah biasa. Dah Tapi normal. kalau you balas, memang baik. Dia balas dengan double tick lah. Memang minta kena libas kawan saya ni. Minta maaf ya kepada semua ya. Tak apa. Ya. Kita maafkan. Kita maafkan. Maafkan. Tiup. Puh. Masna ke tu? Mas nak kata? Are. Okey, kita teruskan soalan-soalan kami. Safaras ada soalan untuk The Pinholes? Ada pula. Aku nak tanya Epi pula. Okey. Macam mana dia seorang yang agak lagi muda daripada kita Ya. boleh be part of The Pinholes ni? Boleh tak cakap dulu umur berapa? Kalau if you don't mind lah saying your age. Aku umur 22 tahun. Wow. Kata orang Ini lagi bernas. Nampak? Wow. 22, 23, ni dah 40-an lah. Tak ada, dia 18. Abang Didi 18. Apa dia 18? Abang Didi 24. 24. Forever. Kau cakap 18 tu tahun yang starting kan? 18 Ya, 18 something lah. Yalah. Dia baik lah ni. Ya. Okay, so Epi, right? Yeah. Okay, so how did you macam start off with The Pinholes? Macam like how you got to know about them all? Kita dulu dengar je tau. To be honest, I've been a fan. Okay. Yeah, since 2011, 12. Okay. So from there, pergi gig dorang. Then lama-lama like Singapore community music. Then jumpa di gig. And dari situ lah. Okay. Cerita bermula. Wow. Suara emas ya dari dia? Suara emas ya? Suara rockstar pun. Suara rockstar lah. Tak. Okay. Suara petir. Suara petir. Lupa dia PAP pula. Okay, so macam untuk Epi kan, what kind of instrument do you play? Bass. Oh, bass. Oh, ikut suara lah.
boleh dikatakan. Amboi. Adakah itu kategori macam mana abang pilih abang punya team members? Atas dengan bawah pilihan dia. Macam lain macam bunyi. Abang ni Awak fikir apa ni? ada. Atas langit ke bawah tanah Ya betul. je. Itu saya ya. Fikir yang baik je. Yalah, husnuzon lah ni. Okay, so Happy, when did you started to join the Pinholes ni? Baru-baru juga, dalam 1-2 bulan. 1-2 bulan. Kira dah ada hari. baru lah. Adakah masih probation period? Tak, dah lepas, dah confirm dah. Oh dah confirm. HR dah approve lah. Wow. Boleh tak kita confirm dengan HR? Apa tu HR dia? HR tu bukan Abang Fahmi ke ketua dia? HR bukan hari raya. Aku baru nak cakap tu. Itu SHR. Dia simpan lah. As dia simpan lah tu. Kita tahniah kepada dua ahli kumpulan baru. Terima kasih. Abang Happy dengan Abang Yusri. Welcome to the club. You know what to do later. Yes. Kelak. Maafkan saya. Maafkan kami. Maafkan kami. Bergugur. Okay, so dalam korang main band has always been 4 from last time Yep. Tak. Tak Dulu kita 14. abang dah macam Super Junior pula saya tengok abang Jangan cakap Super Junior. Super besar pun. Okay, so pada tahun 2001 when you started the band, Yes, with saya. your IT friends and everything, right? Ya saya. Okay, macam what happened until like they are no longer part of the band? Is there a dispute ke sendiri dah buat hal masing-masing? Saya rasa tak ada dispute lah dengan saya. Okay. Saya sebenarnya orangnya macam ni. No. Apa dah dispute gila apa? But anyway. Nak kenapa? Yelah. Yelah, ada pergaduhan ke apa-apa ke? Tak kenapa? Kita rasa. I'm not getting it. No. He's basically like trying to say untuk apa dispute then he kekek sendiri like it's Yalah, so what happened bang? Oh tak ada apa. No, as in like what happened to the original band members? Okay lah. Senang cakap macam ni. Duit Singapura tukar tak? Tukar? Macam itulah. Oh, okay. Senang je, short and sweet. Andaian-andaian dia macam tu lah. Yelah. Tapi kira kalau cerita nak panjang, dah habis. Kita nak panjang dah habis. Cerita dah panjang dah habis lah. Tapi saya tak ada dispute atau apalah. Saya rasa demi masa semua Sesungguhnya. manusia dalam kerugian lah. Sabar bang, sampai spek kena mic tadi. Itu spek dengan mic nak cium. Oh, dia nak SL lah. Ya. Okay. Saya nak tanya Abang Fahmi sebagai ketua Pinholes soalan ini. Ya saya. Adakah ada Pinholes akan dibubarkan kalau Abang Didi dan ahli-ahli kumpulan baru tinggalkan Abang Fahmi? Itu macam biasa lah. Dah 23 tahun macam itu juga. Pernah terjadi ke? First class baik, second class baik. But saya rasa saya rasa hidup ni sementara. Jadi make the best out of it lah. Understand. Selagi stok masih ada untuk kita, kita akan terus berjuang habis-habisan. Okay. Tapi kalau stok dah tak ada, buatlah hal masing-masing. Yalah, jangan ketinggalan. Kawan yang istimewa. Ya, betul. Betul. Soalan untuk Abang Didi. Saya nak tanya Abang Didi tentang soalan ni. Silakan. Abang Didi sudah menjadi ahli kumpulan member The Pinholes sudah berapa lama? Sudah Dan berapa lama mak? 15 tahun. 15 tahun. 2010 kan you join? 2010 correct. Ada tak pernah rasa nak give up The Pinholes dan perjuangkan karya tersendiri tanpa The Pinholes? Tergigit kuku. Oh, mana ke tu? Ada lah. Oh, ada bang. Ikut arahan. Bertindak mengikut arahan. Okay. Apa that time mungkin saya tengah busy dengan kerja, live dengan keluarga kan. Percintaan, semua depression lah, merepek lah, depression apa ni? Nonsense. The 60s doesn't have, no? Yeah, that's why. Yeah. Mungkin kita Ada tapi tak di- banyak Tapi tak panggil depression lah. mungkin that time banyak fikiran, kekurangan sikit tu yang macam nak kerja ke nak main band Tapi bila jumpa Fahmi, tengok dia punya motivation, Segaman. dia punya macam
Apa? Sekamat. Apa? Segamat semangat. Semangat. Sekamat KL. Segamat Johor. Sekamat KL. Oh, bukan KL. Itu keramat. Kita tengok semangat Fahmi macam okay gang, let's do this together lah. If apa yang kita nak achieve, we try our best sampai kita boleh selagi mampu lah. Then from there macam okay lah, I see from there proceed sampailah sekarang. Mesti ada lah, ada ups and down in life, but saya nak ni apa, nak main band apa. This way macam benda gini semua letak tepi lah. Music Didi macam kasih saya stress free, dapat jumpa kawan baik-baik macam ni, Pak. Dah sedih lah kan. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Boleh tak ulaskan lebih? Tengah sedih tu bang. Itu je lah. Itu je. Siap bernyanyi ya lepas bagi penjelasan. Boleh bang Boleh. Abang Pinholes ni macam talented abang. Terima kasih. Pastor pun. Alhamdulillah. Yalah alhamdulillah. Berkat daripada orang atas. Yalah. Dengan berkat daripada orang atas dan berkat daripada mak bapak kita, jadilah kita macam gini. Ya, berkat mak bapak macam mak saya dengan arwah abah pun very supportive. Orang tak ada jangan main muzik lah, kamu buang masa. Tapi orang tengok saya happy main muzik. Kita pun dah pergi macam-macam show, pergi luar negeri. Ya doh. Ya doh. Terpanjang aku saya ada ya doh. Aku terkejut sekejap. Itu yang buat saya lagi semangat lah. Mak cakap kau happy, kau tinggal lah, nak pergi je lah. Janji kau bahagia, tak ada susahkan orang. Okay, janji okay. Wow, kata-kata semangat dan kata-kata perangsang. Kata-kata perangsang oleh Abang Nidi. Perangsang abang? Itulah, ingatkan pil perangsang. Bukan, pil perangsang lain. Lain bang, jangan. Jangan vodka dulu. Panas. Itu untuk cek stok bang. Betul. Okay bang, maafkan saya lupa Abang Yusri punya nama real lah. Saya panggil Abang Yusri dia tadi. Nama apa bang? Betul. QRQ ada cakap. Betul, saya Yusri. Tak lah. Nama saya simple je, Q. Q Q. Adakah Q Haida? Dia kira France punya words. QUI. So dia macam K. Okay. Tapi daripada Russia. Oh, okey lah. Tapi action terlepas. Fikirlah sendiri. Saya nak tanya soalan kepada Abang Q. Ya saya. Soalannya adalah, adakah ibu bapa bantah atau adik-beradik bantah Abang Q ni buat muzik? Saya bantah Tuan Hakim. Saya Tuan Magistrate. Honestly, macam sebab my late mum, dia dah kahwin 3 kali. So my first brother from my late mum first husband is a musician. Second pun dia ada seorang anak musician juga. And then third husband is my dad with my 4 siblings including me. So only me yang exposed to music because I rapat dengan yang 2 abang tu. Tapi at that time because I dengar lagu-lagu macam hardcore kan. Jadi my dad macam, kau apa ni dengar lagu-lagu setan ni, sembah-sembah setan kan. Kan lagu dia jerit-jerit. Yelah. Habis Sik. aku dah sampai macam, tengok lirik dia. Lirik pasal love ke. Apa yang setannya? Relax abah. Barai tu. Ya tu. Tak strong tu. Tak strong bah. Selek lah. Selek kan. Selek abah. Tapi lagu tetap pasal cinta apa? Cuma dia punya genre je lain. Cuma kalau abang nyanyi P. Ramlee main style lagu, abah suka. Ya, sebab bapak saya Mak Jiwang. Oh Mak Jiwang. Pasal zaman dia dengar dia tengok Search, Wings. Itu zaman dia lah. Tapi dia orang rock ke apa? Pasal macam Wings memang orang-orang keramat kan. Macam Awi asal Lampang. So that is my dad punya era lah. Macam lagu rock Kangkang, Jiwang apa semua kan. Jadi tu dia punya zaman lah. Nanti dia call it that lah. Kangkang. Katanya. Oh katanya Rock Kangkang. Asal dia main gitar Kangkang apa? Oh Safras, kopi dah sampai Safras. Kopi dah sampai. Pergi ambil dulu. Boleh tak ulaskan lagi? Sebentar. And then bila after that rezeki ada main band indie. And then lagu a bit
boleh diterima like macam indie punya lagu, Britpop punya lagu, and then like orang tua kan telinga dia boleh dengar. And then there's one time dia tengok I perform, and then dia cakap, lagu gini lah baru abah faham. And then after that baru dia macam accept that yang anak dia musician. Accept sih. Sebab at the same time when I get payment, I bagi dia lah. Kira ada reimbursement lah. Ada lah, mesti ada. Yelah, Pergi, ada balik. Yelah. Ini jadi- baru cakap abah strong doh. Ya doh. Strong. Respect lu. Respect lu Jangan-jangan yang belakang mu setan kan? Six. Jadi itulah. Jadi alhamdulillah after that and until now, bila dia tengok I already go this far with Pinhole, where the band is originally from Singapore. So dia pun macam carry on lah. Carry on lah. Yang penting bila aku cakap bang in, Peng in. kau tahu lah apa nak buat. Yelah. Tong ah. Mentung. Alhamdulillah. The same things apa yang orang atas dah tulis, kita just go through lah. Betul lah. And macam kita baca buku lah. Every page kita buka, kita habis satu page, next page tu lah. And fahamkan the page, like be the best of you. Hola. Kau tengok dia punya metaphoric. Ya. Metafor dia. BE dia baik. Bahasa Melayu dia metafora. BI. BI ya. Oh, Bahasa BI. Inggeris. Kalau Malaysia bahasa Inggeris. Oh, Inggeris. Untuk bahasa Melayu dia metafora. Abang ni berbual macam Is that the word for Metafora. Ya, metafora. Udah. Balik kau ada brush up a bit lah. Ya. Tak, jangan cakap gosok. Jangan gosok bang. Habis? Kalau tak balas, tu apa nak Gesel. gosok? Gosok kepala dulu. Sekir. Sekil Okey abang, kita ada soalan untuk abang AP juga. Semenjak ni abang ni dah habis probation period dengan Pinholes. Adakah ibu bapa bantah juga abang AP ni masuk Pinholes? Alhamdulillah tak. Diorang beri seluruh sokongan. Sepenuh sokongan. Yeah. Wow. I mean it's rare lah because kita tahu abang happy berarti apa 22 years old betul. So 22 years old being young and then to be like macam involved in music. Whereas we know every parent in Singapore is more of like macam Very strict. betul macam it's all about economy see. Tak kena kerja betul-betul lah all this blah blah. But then to allow you to follow your passion is I think one of the rare moments lah. Tapi kalau dalam masa yang sama, dia 22, korang berapa umur? Kita 28 bang. Saya 21. Itulah betul lah. Yalah. Dah tua lah kira. Saya baik, saya 25 all the way. Boleh nampak lah abang. Abang 25. Betul, nampak je. Nampak je lah. Nanti baju Luaran, dalaman. Dah berkarat. Papa jahat dia. Papa Riang. Ada soalan sambungan untuk Abang AP. Alright. Kita nak tahu apa perasaan abang ni sudah lanjut 4 bulan bersama The Pinholes. Adakah masih nak bersama The Pinholes lepas 1 tahun, 2 tahun dan selamanya? Sejujurnya selamanya. Wow. InsyaAllah dengan izin dia. Wow. Amin. Kira all out or nothing lah Betul. Go hard or go balls. Oh right. I like the go hard go ball. I like the go hard go ball. Tu tengok siapa namanya. Ya, Frankie. ya. Frankie. Ya, Frankie. Frankenstein. Geram. Yelah. Geram. Hai. Adakah soalan untuk Pinholes Safaraz? Aduh, waiting for you bro. Buat inisiatif sikit lah. Jangan dari tadi dah aku dah penat dah ni. Dah penat Okey, kita buat exercise sekarang ramai-ramai. Aduh. Okey, yelah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan Selamat Raya Mazai Wati. Okey. Silakan. Okey, soalan seterusnya adalah kita dapat tahu di mana muzik ini dilarang oleh Islam. Ada beberapa mazhab atau hadis yang mengatakan ini muzik adalah haram. Apa boleh. pendapat The Pinholes? Zero justification. Ahmad
Kiamat pula. Encik Ahmad. Ya, Encik Ahmad. Adakah yang Ahmad Stokin? Amas. Wah, saya dibenarkan untuk menjawab. Ya. Silakan. Tak diragui, saya agree dengan statement tersebut. Tapi as we know, music ni kalau niatnya baik, dapat yang baik lah. Kalau niatnya jahat, dapat yang jahat. And then kalau music ni totally haram, kenapa Raihan and Rabani boleh cipta nama all across the Asia kan? Habis diorang bukan orang Islam apa? Ya. Kan? So like talent yang kita dapat to buat lagu, main instrumen, form a band, tulis lirik, itu semua pun daripada Allah Himself. Kan? Bukan kita beli kat 7-Eleven apa. Okay. Jadi Salah bang, 7E. 7E 7E bang. 7E bang. Ikut KL bang. sorry. Tak strong doh. Ya, tak strong. Jangan barai bang, jangan barai. Jangan barai ya. So bila Gerik sih. So bila kita dah dapat that talent daripada the one yang create kita, kenapa kita tak guna di jalan yang baik? So whoever yang guna di jalan yang salah, itu dia punya pasal lah. Okay. Kan? And then orang yang meletakkan statement music itu adalah haram pun dia punya pasal. Pasal mungkin dia buat music tak famous. Dia main cakap music haram. Cakap lah dia buat music dia famous. And orang cakap music haram. Pasal kau buat music, dia nak cakap apa? Betul. So anything berbalik pada diri sendiri juga. Wow. Kan? Saya nak debatkan dengan statement abang ni. Di mana abang mengatakan nasyid atau Rabbani, di mana diorang menyanyikan nasyid kan, sumber muzik juga. Kenapa abang tiada minat nak buat nasyid pula? Sebab saya punya talent bukan pada nasyid. Talent dia pada nasi. Nasi lemak dan nasi kanda. Yalah. Ikan Apollo. Apollo? Porpo. Patah kongsi. Landing time. Landing. Apa pendapat abang Fahmi sebagai ketua? Sebagai ketua, saya rasa saya tak ada komen yang panjang-panjang. Pendek je. Okay. Dah tahu komen dia? No comment. Apa dia? No comment. Kita nak dengar dulu. Sah. Sah, bang. Sah. Sah. Boleh tak dapat ulasan dari abang Didi? Saya simple je. Simple bang. Actually kalau kita niat baik, jadinya baik. Okay. Kalau niat jahat, jadinya jahat. So cuba kau minta nasi. Tiuplah bangsi hikmat itu. Tapi aku rasa pada aku no comment lah. Maybe sensitive sikit, but we dapat talent pun daripada orang atas. So apa yang kita sampaikan orang yang baik, InsyaAllah jadinya baik lah. Tak mau macam menyesatkan lah kalau kita dah ke serong ke laut ke apa kan. Maybe tu boleh katakan haram jadah. Ya, but then ini bukan rumah kru, ini Bukan rumah makro ke KRU makro. Itulah pada pendapat saya lah. Ya, tapi statement saya tu saya tak adalah tembak siapa-siapa. Disclaimer. Saya tak ada tujukan pada siapa. It's just a random and general jawapan saja. Anyway pun, this kan podcast chill lah bro. Ya dong. Tak strong dong koyak. Kalau tak tahu nak chill tu jadi apa ni? Jangan koyak. Anyway, yang korang berbual ni bukanlah Rabbani dengan Sabani. Ini kan the Pinholes, but hanyalah sekadar entertainment ataupun sekadar hiburan saja. Macam tadi apa Abang Didi cakap lah, as long as dia tak menyirungkan orang, Betul. and korang tak susahkan orang, Yes. so I guess it's up to your own preference lah. Untuk yang siapa-siapa di sana rasa susah, balik pangkal jalan. Okay. Betul. Kalau tak tahu pangkal jalan kat mana tu, dengar lagu kita orang lah. Oh, dengar lagu lah bang. Berbual macam Rabbani pula. Dia tengah promote Tengah promote lah. Yes. Okay, apa ada soalan untuk The Pinholes? Okay. Dalam Banyak. empat kan, Satu je. Satu soalan untuk masa kini. Okay, antara empat anggota ni kan, siapa yang come up with the lyrics? Who has the brain for the lyrics? Susah nak cakap tu. Okay. Susah nak cakap. Is it okay? How do you guys come up with the song? Do you guys sit together and brainstorm ataupun macam satu orang get the lyrics done?
Okay lah, kalau nak cakap pasal secara apa ni, serius, secara serius sebenarnya saya lah orangnya. Jadi saya suka menulis dan saya rasa itu adalah ekspresi diri saya. Dan sebagai seorang yang suka ekspresi dan dengan ada wadah sebagai penulisan, yalah, mungkin saya boleh bagi inspirasi pada yang lain juga. Dan saya pun ambil inspirasi daripada yang lain. Tapi untuk pada saya sekarang, dalam waktu yang sama ni sekarang, dengan kumpulan yang ahli member baru semua kan, saya rasa membuka ruang pada dorang untuk, yalah, mungkin buat penulisan kalau masa tu tepat untuk dorang lah. Kalau masa tu ada untuk dorang. Tapi saya memang mengalu-alukan dengan ada songwriter yang lain sebagai collaborator saya lah, kolaborasi dengan saya. Jadi saya lah orangnya. Okay, Abang Fahmi, satu lagi soalan. Okay, you are also the oldest or the founder of the member. Oldest I mean oldest anggota lah, kira macam yang dah terlama, yang paling lama. Okay, dengan adanya 2 anggota baru ni, are you the kind of member that macam, oh, kau kena dengar cakap aku, ini aku punya band, macam aku founder, so like whatever your dorang punya suggestion ke apa, you tak ambil indah? Memang lah. Direct ya? Direct abang. Direct Senang Kira faham. dorang masuk just main aja dah. Kalau dorang dah ada rasa, seperti saya cakap tu, kalau dorang dah ada rasa yang dorang ada substance nak masuk ke dalam dan kena dengan keadaan segalanya, atau kena dengan kita punya Style. perjalanan ataupun style ke waktu tu kan, saya tak tak mungkin nanti. macam tu. tak boleh tak stop lah. I mean macam kalau tak menghalang. So kalau diorang ada lagu yang kena dengan Beatles, kalau Fahmi ni kena dengan Beatles, do something lah. Tak ada yang menghalang macam. Saya rasa saya takkan, kalau yalah, lagipun kalau macam saya pula, saya memang buat research. Saya tak buat benda macam kosong-kosong macam tu je. Saya baca, saya tengok, saya buatlah sikit selidik lah. Jadi saya pun kalau nak ada orang yang nak buat sesuatu dengan saya harap pun begitu jugalah. Sebab daripada ujung kaki sampai ujung rambut, saya selidik lah. Dengan saya nak berdebat dengan Abang Fahmi tentang apa yang abang ulaskan tadi, di mana abang cakap, ya, dorang harus dengar cakap saya, di mana saya ada gaya tersendiri. Adakah Abang Fahmi toksik? Ya, saya memang toksik. Okay. Sebab tu saya mengundang orang-orang yang sama macam saya. Kira semua toksik. Tak lah. Kita hazmat team lah. Dia toksik kan, kita kasih bersih sikit dengan toksik tu. So Kira satu kepala lah. kalau dia ada 4 kepala dah lain. Yelah. So saya nak tanya abang tentang perbincangan. Ada di mana ada ketua-ketua yang berbincang dengan ahli-ahli kumpulan tentang ideas yang terbaru atau skrip-skrip yang terbaru. Ada yang cakap ini okey, ini tidak okey. Kita boleh pergi balik, go back and forth about it, and then maybe create a good idea out of it. What is your opinion about it? Saya suka. Saya suka. Tapi saya rasa juga sebelum ada benda-benda tu juga, kena ada satu sumber ataupun macam saluran yang kena tahu sesama hati masing-masing. Sebab kalau kita nak berkolaborasi, kalau dia tak suka dia ke ataupun macam mana, okay, macam saya rasa itu pada pendapat saya macam kita nak kena ada rasa, walaupun orang tu ada dia punya perangai-perangai yang tak best ke, tapi kalau antara satu sama lain suka cara ataupun ada respect towards satu sama lain, saya rasa itu lagi boleh bawa
idea-idea ni melambung tinggi lagi. Betul. Jadi tapi saya rasa itulah dia untuk nampak saya macam nak kena suka jugalah, ataupun ambil benda sikit yang you suka pasal orang tu yang you nak kolaborasi with. Either dia punya style ke, ataupun whether dia punya perwatakan ke, ataupun dia punya kelakar dia ke. Kena ada satu. Jadi itu yang boleh bawa kita ingat masing-masing, bawa kenangan bersama. So meaning to say like macam before collaboration you need to have that Understanding vibe lah. that vibe with that person Betul. Saya rasa bukan hanya just bukan sekadar macam untuk nak buat kerja je. Kadang-kadang sebelum kita nak buat kerja tu, kalau kita tak ada vibe yang sama, macam mana pun kita nak pergi ke hadapan. Betul lah. Jadi saya rasa kadang-kadang mungkin vibe ada tapi kerja tak jalan kan? Ya. Tapi itu pun lagi satu juga benda yang kita nak kena seimbang lah. Okay. Jadi sebagai seorang pemikir ataupun seorang yang suka nak kita balik pada kita punya Nava itu. Kita nak buat apa ni sebenarnya? Sama Gadin. Jangan itu puasa. Puasa. Itu lagi 4-5 bulan lagi. Betul. Jadi Nava itu kita sebenarnya macam untuk nak buat kreatif kan, benda kreatif ataupun nak kolaborasi bersama. Itu memang yang fokus pertama. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita pun nak kena ada yang macam ada vibe yang kita boleh dengan ni, you know. Macam ada sikit yang dia menyentuh hati kita, macam dia ni best. Dia punya apa? Dia punya karakter, dia punya idea bagus kadang-kadang kan. Ataupun macam dia garang, that macam kita perlu orang-orang macam tu. Maaf ya bang. Boleh tak apa. Itu memang gitu. Kalau hidup kat kampung memang macam gitu. Ada musang. Minta maaf bang. Musang menjanggut. Boleh tak saya cakap abang melihat kekuatan dorang dari kelemahan dorang? Harus saya rasa. Sebagai semakin saya berkembang sebagai pelapis kumpulan ni, saya rasa itu yang harus saya tengok ataupun saya ambil perhatian lah. Sebabnya sebab kita semua masing-masing ada unik masing-masing. Cuma kita nak tahu mana kita nak letak kita punya saluran tu lah. Jadi saya rasa macam, dan semua orang, termasuk semua yang rasa tak talented pun, dorang sebenarnya talented in dorang punya own way. Kadang-kadang dorang tak talented dekat main music, tapi dorang talented untuk nak bawa kalau untuk kita kan band kan, bawa band ni ke lain benda dengan dorang punya art ataupun dorang punya management. So itu pun juga dorang punya kekuatan lah. Okay bang, as someone who is in the band macam you have talent, they have talent, right? Some people have hidden talent, correct? Betul. But do you think some people should just keep their talent hidden? Saya rasa okay. First thing, yang pertama kita nak tahu kerja-kerja kreatif ni ataupun kalau talent dia tu, cakap lah, kalau kita cakap pasal band ni lah kan, tulis lagu. Kalau kita nak simpan lagu kita, untuk siapa? Jadi saya rasa lagu ataupun kreatif kita kena kongsi bersama, dan itu akan membawa semua dunia riang lah. Abang Q menguap Tak. Abang Q menguap tadi. Abang Q menguap tadi. Biarkan. Kadang-kadang singa lapar. Okay, so kita tahu yang kumpulan Pinholes ni dah dalam 23 tahun. Menjejak 2025 ni dah 23 tahun dalam industri. Okay, so what are your achievements for the past 23 years? And what is your vision for the Pinholes in the next 10-20 years? Saya pun sebenarnya tak suka tengok terlalu jauh sangat. Sebab waktu saya main muzik tahun 2002, saya tak pernah terfikir saya akan sampai 2025. Jadi saya selalunya, kalau saya rasa saya terlalu fikirkan jauh, nanti jauh sampai tak sampai balik. Ke laut lah. Iya do. Barai tu. Okay. Barai ke? Belum barai. Kita nak tanya soalan kepada Abang Didi. Abang Didi. Ya. Abang Didi sudah di band ini untuk 15 tahun.
Boleh tak saya tanya abang pernah tak bergaduh dengan Abang Fahmi? Pernah lah. Tapi kita tak gaduh bertumbul lah. Kita selalu selisih faham. Stand Melayu pula. Melayu makan Melayu. Kita kan manusia, mesti ada. Kita kan Melayu. Apa kegemaran makanan Melayu bang? Apa tu? Kegemaran belakang Melayu. Apa kegemaran makanan Melayu? Makanan Melayu kegemaran abang apa? Betul. Soalan pun berterabur sih. Minta maaf lah. Saya bukan DJ Ria. Kalau aku ayam lemak cili padi. Okey. Soalan saya buat balik Kegemaran orang Melayu. Okey. Makanan kegemaran orang Melayu adakah adalah apa? Allah. Apakah makanan kegemaran orang Melayu? Apakah makanan kegemaran Okey, orang sekarang Melayu? ni Aku tak tahu. Apa makanan masakan Melayu ke orang Melayu suka makan apa? Melayu. Makanan Melayu suka makan apa? Makan orang. Apa dia? Makan hati bukan Bukan. Aku suka fish and chip ke. Oh, Salah. jai ho. Aduh. Jawapannya apa Samaras? Melayu makan Melayu. Betul. Aku nak cakap tu lah. Makan Melayu lah. Melayu makan Melayu. Tapi Nasib baik aku Cina. Dia baik aku Abang Cina bang. Yelah nama dia Q kan nama dia Q lah. Yelah tapi Q-tan. Sultan Kan Q-tan. Q-tan ke Q-tex Q-tan. Nasib baik aku bukan Melayu juga. Oh abang bukan Melayu kan? Abang apa? Saya Portugal. Portugal. Tapi aku memang orang Portugal. Patut lah nampak ni. Of course. Gua nampak sisa-sisa Ronaldo sikit Kan lah. apa moyang-moyang aku orang Portugis. Okey bang, ulaskan tadi pergaduhan antara satu sama lain. Kalau pergaduhan tak ada sampai bertumbuk, tapi jauhkan lah. Kisah kita pun dah kawan lama, kita pun dah berumur. I mean dah matang lah. Benda-benda kecil tak payah gaduh lah. Dah bertengkak ada. Bertengkak kalau disagreement macam pasal lagu ke. Tapi kadang aku fikir balik, ni Fahmi yang buat lagu. Besarkan band ni. And then aku just ikut je lah. Apa yang dia, aku percaya dia lah. I believe in him yang dia buat. Perit lah. Kadang tengok dia seorang-seorang tulis lagu ke, buat email, hantar email macam it's not easy. From there macam aku tak nak fikir negatif. Kita kawan kalau boleh sampai kita ke bawah. So mungkin diorang tak gaduh physical, tapi mungkin there was like creative differences lah. Itu mesti ada lah. Itu mesti ada. Macam Fahmi nak pakai ni, aku macam tak kena tak style lah. Tapi he knows what he want, so aku follow je. Okey Abang Didi, soalan kontroversi. Ya saya. Adakah Abang Fahmi toxic? Jawab je bang. Dah 15 tahun. Cukai bang Cukai. Abang Didi dah 15 tahun kan. Terus terang je bang. Terang je lah. Okay, terus terang Fahmi punya orang dia tak toxic. Dia very very positif. Macam mana orang tu suka orang tu jahat ke, dia selalu dapat. Ya doh. Ya doh. Dah keluar Kuala Lumpur. Dia macam tak apa geng, kita positif je. Orang tu sama siapa suara. Kita santai 15 tahun 15 tahun dia dah record tu dah simpan dalam. Dah orang tu macam gitu kan. Dah orang tu macam gitu, kita relax je. Kita just do our part. I mean creative side ke, apa-apa yang kat luar kita ada, yang benda-benda negatif, kadang orang berbual pasal kita ke, buat bodoh je lah. Nanti lama-lama ni benda pun akan hilang ke. Sekejap je, macam mungkin seminggu 2 minggu kita bergaduh dengan orang tu, tapi after that okay lah. Okay. Ni mak saya ada pesan. Mak saya pesan, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Biarkan. Tu normal lah. Tu Melayu punya fikir standard lah. Soalan kepada Abang Q dengan Abang Epi. Yes sir. Soalannya adalah, adakah Abang Fahmi toxic? Dia masih baru cakap mesti. Tu pasal tanya. Pasal 3 bulan baru start. Tak kot. Oh lama sangat jawab. Macam tengah filter banyak answer je bang. Macam Tak, sebab nak cakap dia Clorox. dia Yalah Maksudnya betul lah. dia cuci semua barang benda toksik. Memang betul.
Baik si bang. Tak, saya jahat macam tu baik. Yelah, dia AP jahat. AP jahat lah. Papa jahat. Abang Q, boleh tak ulaskan? Fahmi Lagi lama. Jangan try sangat. Cuba buka topi bang. Mungkin idea masuk cepat. Oh, ni betul-betul Yusri. Fahmi bagi aku dia tak toksik lah. Sebab aku diterima dalam Pinhole pun adalah daripada klorok yang dia dah tuang dalam diri aku. And ada juga klorok daripada Didi yang untuk dia cuci everything yang aku fikir yang aku benak sangat yang tak boleh nak buang sebelum ni. Boleh tak kami fahamkan kenapa abang punya tonasi ni macam tak kagum sangat ya? Tapi Kelisa apa Omar? Iyalah tu. Dari dulu Lisa lah. Biarkan dia pergi. Buat seketika. Biarkan aku menjaga perasaan. Tak. So disebabkan Didi dengan Fahmi yang dah cuci everything. I mean not cuci lah. Dia just like groom me. Groom lah. Kalau bahasa Christianity-nya baptize. Dia orang yang dah baptize aku. Dia dah baptize. Baru aku diterima. So dia kira godfather aku lah. Godfather lah. Kira adakah dia ni nama Don Corleone? Don Mat. Don Mat bang. Kalau Didi don't say much. Ulasan abang tentang don't say much. Saya macam itu jugalah. Abang Didi? Sama juga lah. Ada tak kata-kata untuk Mazna? Mazna kata jumpa you kat bawah pokok. Okay. Adik-adik sikit bang. Adik-adik. Macam sama pula. Adakah soalan terakhir untuk The Pinhole, Safaraz? Okay, so aku punya question is, what do you guys do and how do you guys stay relevant for all this while, and also for maybe the short 5 years down the road? What do we do? Yeah, macam and how do you stay relevant with your things lah? Okay. Saya rasa sebenarnya benda ni senang lah untuk saya yang dah lama dalam berkecimpung dalam bidang music ni kan. So saya just buat saja. Okay. Tak payah nak fikir yang lebih-lebih. Sebab saya rasa adanya saya dekat sini untuk kongsi benda-benda yang baik, yang saya rasa boleh mungkin yang saya rasa okay, sebelum saya waktu bagi lagu pada orang luar ke apa kan, ataupun buat benda kreatif ke, saya nak make sure yang saya suka dulu sebelum saya pergi kongsi pada yang lain lah. Jadi untuk saya terus kena buat aja. Dan to stay relevant pada saya, kita tak pernah be relevant pun dengan bila-bila zaman pun. Saya tak pernah relevant waktu saya start mula-mula sebab kita bukan band yang macam tu waktu tu, yang tengah in waktu tu. Dan kita tak akan relevant sekarang pun walaupun kumpulan Masdo ada ke tidak ke. Saya just main apa yang saya suka. Dan saya buat apa yang saya rasa saya suka. Okay. Dan dengan adanya member-member yang baik, dengan geng-geng saya, dengan sokongan-sokongan daripada kawan-kawan ni, baik tu. Saya akan lagi saya akan lagi terus berkarya. Dan juga boleh diharap dapat berinspirasikan kepada band-band yang akan datang, InsyaAllah. Dan juga artis-artis yang mendatang. Boleh. Jadi saya rasa untuk being relevant tu hanya untuk orang-orang yang nak glamour saja. Betul tu. Untuk saya tak into glamour. Saya buat ikhlas daripada hati. Wow. Itulah kata-kata perangsang atau kata-kata dalam dari Abang Fahmi ya. The Pinholes is not just for short term for glamour, but it's like a legacy. Yes, legend. Okay. Deep throat. Kau tengok Abang Fahmi ni wild sangat malam ni. Naughty sangat. Tak ada. Dia dah kasih very nice talk, nice explanation. Alale Switch. Alamak. You know what? That's rock and roll. Okay, sebab tu keluar lagu Kepala Batu. Soalan terakhir lah dari saya. Saya nak tanya soalan terakhir pasal
Saya ada dengar desas-desus lagi. Oh, desas-desus. Desas-desus mengatakan pinholes bawang ni. Sabar sikit. Barai tu. Desas-desus mengatakan pinholes dicampak coli di atas stage. Adakah itu betul atau tidak? Tak betul. Tak betul. Itu hanyalah desas-desus kepala otak korang. Ulasan dari Abang Didi. Oh, lama. Kalau ada wild ya. Well, Tak ada. Orang campak sampai begitu sekali lah. Naik stage ada lah. Naik stage. Itu pun kat luar negara. Kat Vietnam orang seorang perempuan just naik atas dan peluk kita. Bestnya korang. Okay. Itu je. Oh, nanti dia berbual Melayu Dia tak lah, kau translate lah. bestnya korang doh. Bestnya you guys are so great. Korang best doh. Saya add in. Ya, saya Dia sebenarnya tak campak apa tadi dia cakap? Coli. Dia tak campak coli, dia campak bulu. Sampai dulu bang. Okey bang, kita Okey, tu je. saya nak abang nak cakap apa-apa? Saya rasa itu saja buat Okey. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada The Pinholes. Sama kasih. Sama-sama. Kita amat teruja dan amat berbahagia kerana Pinholes datang kedua kali tapi this time sebagai satu whole kumpulan. Cek balik dia dari Terima kasih juga terima kasih. Tolong cek Tolong cek. Dah rekod. Cek bang boleh bang Alhamdulillah. Ya, korang yang tiga ni baik. Ini 3 buy ni. Ya bang. Jangan jadi ibai Jangan jadi ibai baik korang cek betul-betul sebelum aku cek korang. Sabarlah bang. Ya, betul. InsyaAllah. First class baik, second class pun baik. Ada hikmahnya agaknya. Okey, sebelum kita lanjut, kita ada segmen saya lah bang. So segmen saya ni, kita di mana kadang-kadang kita jauh dari orang yang kita sayang, di mana kita perjuangkan kita punya karya, muzik, dan kadang-kadang kita lupa nak cakap benda-benda ni kepada orang yang kita sayang. Boleh tak Pinholes ulaskan kata-kata perangsang atau kata-kata sayang kepada orang-orang yang menyintai kamu atau ibu, bapa, anak dan isteri? Ni kena pejamkan mata lepas tu nangis ke? Boleh, teruskan. Cinta dalam Hanya untuk orang-orang yang menyokong, terima kasih. Yang tak menyokong, terima kasih. Yang berikan perangsang dan juga percaya pada apa yang saya nak buat, terima kasih. Tanpa korang, siapalah saya? Tanpa saya, siapalah korang? Tapi sebenarnya dalam kata yang serius sikit, terima kasih banyak-banyak pada semua yang dah menyokong dan juga menyokong perjuangan saya. Saya amat teruja dan continue lah menyokong. Jangan kurangkan, jangan lebih, tapi maintain. Abang Didi. Terutama sekali saya nak ucap terima kasih kepada Fahmi lah. Pasal dia yang panggil saya masuk dalam band Pinholes 2000 Mama ada buat Arab pula 2010. Saya bila main band ni, saya nampak macam-macam benda lah. Nampak orang toksik, Kan nampak hantu. nampak orang minyak. Tak lah, orang toksik ke, orang yang nak bring kita down ke, orang yang baik. Macam teman-teman saya ada ni sekarang, teman-teman yang dulu juga, band-band lama juga, terima kasih ya. Tanpa korang pun aku tak sampai sini. Tahu nanti. Dan terima kasih pada arwah abah dengan mak, dengan adik-adik saya kerana menyokong saya memain muzik. Kalau ada orang keluarga kan macam muzik apa ni, buang masa kerja kan bagus, kerja stable, kerja common, stable, CPF. itulah. Dan terima kasih pada peminat-peminat Pinholes yang menyokong kami daripada 2002 sampai sekarang. Ya. Dan juga haters yang kat sana ke apa, yang tak suka Pinholes pun terima kasih juga. Amin. Itu sajalah pada saya. Okay. Pembangkang semangat le. Abang Q boleh tak ulaskan? Okay, Abang Happy dulu. Abang Happy.
terima kasih lah kepada peminat-peminat Pinholes yang selama ni menyokong kami, dan juga kepada parents yang selalu support kami. Walau apa pun, tersenyumlah. Dunia perlukan energimu yang positif. Amboi. So just senyum. Perlu kata apa? Abang Q, ulaskan. Yes, firstly terima kasih kepada semua peminat, pendengar, penonton Pinhole dari tahun 2002 sampai 2010 Didi masuk. 2023 aku join Pinhole. 2025 2 bulan sebelum EP. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan kalian, di atas segala doa, segala pujian, cacian korang semua. Terima kasih banyak-banyak. And then untuk aku personally, terima kasih pada Fahmi sebab bagi aku peluang untuk berada di dalam Pinhole. Terima kasih dekat Didi kerana percaya dengan aku punya bakat. And terima kasih juga dekat AP. Kita sama-sama newborn, tapi the Newborn freak. tapi kita dah dapat the chemistry. But basis dengan drama, chemistry yang paling A lah nak kena ada kan. Aku nampak tu. And then terima kasih pada arwah ibu, terima kasih pada abah percaya Angah datang sampai Singapura bawa diri sendiri. Baik tu. Cari live you tu, baik tu. Baik tu. Baik tu. Gerik sih datang Singapura And then sendiri. terima kasih juga dekat band yang sebelum ni. Sebab tanpa korang, diorang tak nampak siapa aku. Syok sia. Thank you so much. And aku doakan juga korang berjaya, and doakan juga kita orang berjaya sampai bila-bila, insyaAllah. Amin. And for all yang tengah tengok 3 by, keep on rock and roll. Wow. Jangan jadi ibai. Itulah kata-kata perangsang, kata-kata sayang dari Ya, aku nak cakap terima kasih pada korang 3 by. terima kasih. Korang memang hebat. Jangan nanti kena cancel. Kena cancel lah. Tak tepi je, tak tepi je bang. Tak kisah. Nanti macam Era FM nanti. Tak apa. Pinholes kena cancel Era FM. Tak adalah, kita cakap bye-bye tadi kan. Terima kasih pada korang dua yang mengundang kami Pinholes. Thank you 3 by. To more followers, maybe 10 InsyaAllah. million followers. Amin. Dan yang siapa baru tengok 3 by, jangan lupa Subscribe, follow, like, follow and share. Tahu nanti akan ada The 4 by ni dia. Kita berterima kasih kepada The Pinholes. Terima kasih juga pada korang. Terima kasih. Aku nak ucap terima kasih pada kau. Ya. Ya. Dia tiru je. Lepas ni korang jangan pergi toilet Sama-sama. Kita tak romek. Itulah. Tapi Apa salahnya? Dia nak pernah rasa-rasa juga. bang, biar single janji straight bang. Ya. Jangan serong ke kiri, jangan serong ke kanan. Itu cancuta tu. Tapi walau apa pun lah, kita nak ucapkan terima kasih sebab korang Sama-sama, datang kasih. dan I would like to wish semoga terus sukses. InsyaAllah, amin. Semoga Pinholes selalu maju jaya. Amin. Dan penglibatan ahli baru akan kekal selamanya. InsyaAllah, amin. You know, and then hopefully Amen. salah. Yelah. Hopefully the Pinhole will reach where you guys want to lah. Amin. InsyaAllah. Amin. Dan apa lagi ada Ya bang. kita pun nak cakap kalau kita ada terkasar silap bahasa, Ya, sama-sama. Terkasar bahasa. Dari terkasar bahasa daripada hujung rambut hingga Sampai ke hujung hujung kaki. kaki. Sampai ke hujung handphone tu. Terima kasih pada Yang masih geng-geng yang record. kat dalam tu. Kalau kita tersilap langkah ke tersilap bahasa, Salah silap minta maaf. Anggaplah kita ni ajalah hiburan sekadar. Lebih terkurang minta halal. Sekadar hiburan saja. Tak ada yang tersasol nampak. biasalah kata hang tua. Kita nak terima kasih kepada Pinholes di mana kita dapat second recording tapi Alhamdulillah. dengan the whole team. Kita amat teruja, kita amat berbahagia bersama The Pinholes dan kita harap semoga maju jaya sebagaimana Safara cakap tadi. Ya bang. 3 baik-baik orangnya. Hai doh.
Kita sayang The Pinholes. Kita harap legenda-legenda ini akan teruskan legasi muzik tanah air kami. Amin. Hingga whole of Europe, whole of the world membelia sekali. Well Well. Ada well. Yeah, well. tu. You well. Yeah. Dan daripada kami 3 Bay, Sama The juga Pinholes. daripada kami The Pinholes. mantap dah. Mantap dah. Terima kasih semua. Jumpa lagi di lain masa. Di lain 3 bye. Jangan jadi bye untuk korang ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan dengan itu Ya, Sabaras. podcast ini ditajakan khas oleh ejen hartanah Tim Zafai, pemenang pelbagai anugerah Pegasus dalam industri hartanah. Jual, beli, upgrade, downgrade ke HDB, kondo dan private. WhatsApp Mirza di 83832145 atau hubungi Fai di 83338555. We assess your numbers first, so every move is right, supaya keputusan anda tepat, selamat dan menguntungkan. Follow mereka di Team Mirza Fai di IG dan TikTok untuk tips, strategi dan video listing terkini. Dengan itu Safaras, wrap it up. Okay, kalau korang suka dengan konten kami, korang suka dengan episod kali ini, jangan lupa untuk follow, share, subscribe dan juga follow, share, subscribe, Like. dan all of our social media platform. Ahai. Kita ada di TikTok, Ahai. YouTube, Ahai. Spotify, Ahai. dan juga Instagram. Once way. Dengan itu, jumpa lagi di episod selepas pula. Seterusnya akan datang. Tak biasa cakap Melayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Khuda Hafiz everyone. Kuda Hafiz. Boleh tak Pinholes cakap Kuda Hafiz? Kuda lari dengan gagah berani. Bye.